Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni best. Hari ni saya siap best. Sebab apa? Ini untuk player EFI daripada Karanan dengan juga LCES. Okey, LCES punya gemok dah sampai. Yang ni tak tahu nak cakap daripada duk mesej PM tanya bila nak masuk. Daripada hari tu janji nak sampai dah. Awak tak sampai lagi. Kali ni dia sampai dah. Okey. Kita ada LCES dan juga LC biasa. Tapi LC biasa ni, LC auto kita tu lah. Dia ada dua model, ada V1 dan V2. Kalau untuk LCES kita buat V2 terus dia punya ratio. Lepas tu kita ada crankshaft EFI, kita ada blok panjang, macam-macam ni. Jom kita buat satu-satu dulu. Okey, kat sini kita ada gearbox LC auto lah, kita panggil gearbox LC auto. Kita ada V1, ratio dia sama macam sebelum ni. Dan yang ni V2 punya. Okey, V2 punya dia close ratio. Siapa yang nak tahu macam mana gearbox Y saya duk jual tu, ada V1, V2 tu. V2 dia close ratio sikit, V1 dia biasa punya gearbox lah, biasa punya ratio lah macam sebelum ni lah. V2 dia punya ratio dia singkat. Dan juga untuk ES. Untuk ES pun sama. Kita buat V2 terus. Kita buat ratio dia yang dekat-dekat tu. Jadi masuk gear dia tak lembek lah. Okey, yang ni washer saiz 2mm, 2.5, 3mm dan 3.5. Yang ni washer spring bar lah. Okey, untuk yang gearbox tadi tu saya rasa hampa faham lah. Hampa faham bila mana kita buat ratio dia dekat-dekat, kita masuk gear tu dia jatuh RPM sikit lah. Itu V2 punya model. Kalau V1 macam sebelum ni. Jadi kita restock balik yang LC V1 tu macam sebelum ni. Bukan motor V1, version 1. Version 1 dan version 2. Tak kira apa faham tak? Silap faham tak? V1 tu ingat motor LC V1. V2 tu ingat LC V2 tak? Yang tu version 1. Version 1 tu maksud ratio dia yang macam tu. Kalau V2 punya ratio dia yang close ratio. Tapi khas motor yang keluar ni untuk LC V1 sampai V8 yang auto punya. Dan yang ni untuk LCES. LCES hampa tahu lah. Yang main-main asal ada kelas tangan dah tu. Itu LCES punya. Dia tak sama lah. Batang ni dia pendek. Kalau LC biasa batang tu panjang. Okey, yang ni crankshaft EFI jet 7.75. Okey, saya terang dulu. Jet 7.75, dia punya root dia saiz 100mm, diameter crankshaft dia 102. Tu dia. Total stroke dia akan jadi 71. Jet 7.75, tak apa nampak dia laser halus-halus. Okey, dia main bearing siap dah kiri kanan, ada gear oil pump, ada gear timing chain, semua complete. Lagi saya tunjuk dekat enjin. Dan yang ni blok yang special kita buat punya. Hanya ESR saja ada kat market. Okey. Panjang blok dia saiz 85. Tu dia geng. 85 tu. Bermaksud blok ni dia dah tambah 7mm body ni. Body ni dah tambah panjang 7mm daripada Class 1. Class 1 panjang body dia 78. Kalau ESR punya itu yang kita duk keluar tu tambah 3, 81. Kalau yang ni 85. So dia tambah 7 daripada Class 1. Dia tambah 4 daripada ESR punya yang sebelum ni. Total dia 7 daripada Class 1 lah. Ingat no? Jadi dia khas blok ni ngam untuk crankshaft ni. Jadi crankshaft ni saya terang habis takut tadi no. Macam biasalah pin depan 13 untuk EFI, panjang root 100, diameter 102, jet 7.75, total stroke 71. Okey, ni dekat enjin bila kita pasang. Sebab apa saya buat blok dengan crankshaft bagi ngam kat hampa supaya hampa pakai, hampa tak pening bak rantai kecil. Okey, yang ni gasket bawah skeping, gasket head skeping. Okey, cuma yang best dia kali ni kilang bagi sekali tau gasket. Saya tak bawah ni lah. Gasket head dan gasket block yang dah siap offset dah. Kalau mana yang nak pakai gasket head, gasket block boleh pakai terus gasket ni. Sebab dia dah offset dah. Sekali hampa nak kena korek lain apa semua gasket kan. Yang ni tak payah dapat sekali. Okey. Bawah saya pakai skeping, atas saya pakai skeping. Saya pasang normal cara macam mana hampa nak pasang. Tapi kalau saya suka bawah 2 pin. Gasket head tak pakai. Tapi kalau ada yang nak pakai gasket head pun boleh pakai. Okey, rantai kecil pakai 92. Cun-cun. Okey, ni tensioner saya tak tekan lagi loh. Tensioner saya tak tekan. Hampa tengok. Dia masuk ngam-ngam elok. Apa nak masuk tu, twist sikit masuk, tu dia. Cucung tadi ni saya tak tekan lagi. Tapi tak boleh lah kalau tak tekan. Sebab dia nak kata cekang, taklah secekang terus. Tapi dia ngam-ngam dah. Ngam-ngam. Jadi saya setting rantai kecil dengan panjang blok, dengan stroke semua bagi rantai kecil hampa tak sakit kepala. Hampa beli je saiz 92, hampa boleh pakai. So kalau ni hampa pasang, hampa kena tekan lah sikit rantai kecil. Tekan sikit, bagi dia ketat sikit. Tahu tu cukup dah. Cukup handsome. So bermaksud crankshaft ni, ngam dengan blok yang saya jual ni, apa tak payah pening dah bak rantai kecil, tak payah pening bak nak spacer apa semua, tak payah dah. Pakai gasket yang dapat tu. Okey. Gasket blok satu, gasket head satu, hampa akan dapat cun-cun punya rantai kecil 92. Tu blok ni dengan head crankshaft ni memang ngam. Dia punya spek dia lah. Maksud tu rantai kecil cantik, blok cantik, cun-cun. Jadi kalau hampa nak main gasket blok 2 keping, buang gasket head ke apa ke, terpulang hampa dah. Dan blok ni juga boleh pakai dekat crankshaft Redleo yang saya jual minggu lepas 8.75 tu. Boleh pakai juga. Cuma bila di crankshaft Redleo, mungkin hampa kena tambah spacer. Sebab Redleo main 102, spacer lebih kurang dalam 3mm spacer. 3mm lah lebih kurang, hampa kena setting lah. Tapi ngam lah, piston akan duduk dalam lah. Piston tak akan terkeluar, piston akan duduk dalam sebab kita punya blok dah panjang dah. Okey, settle bak blok dengan crankshaft. Kita pergi sini balik. Okey, clutch plate kita ready stock.
kita dah sampai stok ni untuk Y15 sekali dengan iron dah sampai. LC4S, iron AC, LC5S, LC5S. Lepas tu yang ni 125Z, 125Z, RZ, RZ, RR punya clutch plate, W125, W125 dan juga EX5. Okey. Lepas tu starter kita ada Y15, kita ada LC4S, kita ada LC5S, kita ada RSX ataupun ni Modena G150 GT150 Modena punya pun dah boleh, sebab RS dengan Modena punya GT tu sama pakai, boleh ngam cun. Lepas tu yang ni X-Max lah, kita buat colour purple tu. X-Max cuaca nak malam ni, tak apa nak nampak sangat lah. X-Max kita buat colour purple, macam itu kita restock balik. Okey. Jadi yang ni dulu yang sampai, tapi sebenarnya ada lagi video kita sama esok yang tu. Yang tu satu kontainer lagi. Yang ni satu kontainer akan sampai 2 kontainer Sabtu. Kita iklan dulu satu kontainer. Esok kita iklan lagi satu kontainer. Okey, ngam.